Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam Malam Puaka, satu-satunya rancangan yang membawakan keseraman level pisang buat semua game puaka. Apa khabar korang? Zaf harap korang berada dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya terlebih dahulu korang boleh tekan button like, button subscribe, dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru korang akan dapat tahu guys. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang murah, umur yang panjang, dan moga-moga kehidupan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan sebelum Zaf mulakan kisah pada malam ni, Zaf nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Haji. Selamat melakukan ibadah korban. Dan sempena kita menyambut ibadah korban Hari Raya Haji yang penuh dengan makna, yang penuh dengan iktibar yang kita boleh sematkan di dalam diri kita. Apabila kita bercakap pasal pengorbanan, ianya membawa satu erti yang besar. Kepada ibu bapa, pengorbanan sewaktu pergi bekerja, berhempas mencari rezeki siang dan malam untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak dan keluarga yang tersayang. Pengorbanan daripada segi masa, wang ringgit, kepenatan, meneruskan kehidupan di dunia ini. Insya-Allah, apa yang kita nak adalah ganjaran, bukan sahaja di dunia tetapi lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. So pada malam ni, sempena Raya Haji, Zaf nak berkongsi dengan korang satu kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang game puaka yang ingin dikenali dengan nama Muhammad Fitri, ataupun lebih senang dipanggil dengan nama Fitri. Dan kisah seram yang dikongsikan oleh Fitri berlaku sewaktu dia tinggal di asrama. Sewaktu dia bersekolah, dia pindah sekolah di salah sebuah sekolah yang terletak dekat luar negeri Kedah, dekat tepi-tepi Kedah tu lah, tapi masih di Kedah lagi. Jadi kalau game puaka nak tahu apa yang terjadi kepada Fitri, teruskan menonton dan selamat berhibur. Kemungkinan korang sure fikir kan, apa kena-mengena kisah seram asrama dengan ibadah korban? Memang tak ada kena-mengena, tetapi disebabkan lama dah Zaf tak berkongsi kisah seram asrama, dan ramai geng-geng puaka yang meminta Zaf, kongsilah kisah seram asrama. Relax, Zaf akan kongsi pada malam ni. Hui, dahsyat tu. Tak nak buang masa, let's go guys. Kita roll intro terlebih dahulu. Kisah seram pada malam ni dikatakan berlaku sewaktu Fitri ni baru saja berpindah ke sekolah yang baru. Dan dekat sekolah baru ni, Fitri kena tinggal ke asrama. Di sekolah lama, Fitri ni outsider. Dia pergi sekolah, lepas tu dia tinggal bersama mak bapak dia. Macam pelajar-pelajar yang lain lah. Jadi untuk pertama kali dekat sekolah baru, kena masuk asrama pula. Korang tahu je lah kan, experience dia macam mana. Pengalaman yang bermacam-macam perasaan bermain di dalam jiwa ni. Kejap rasa takut, kejap rasa gementar, tapi pada masa yang sama excited pun ada, rasa tak sabar pun ada, sebab ini merupakan pengalaman yang baru, berjauhan dengan keluarga. So sempena Hari Raya Haji, itu pun merupakan satu pengorbanan yang terpaksa Fitri lakukan, berjauhan dengan keluarga. Minggu yang pertama tu bermacam-macam lah yang berlaku kepada Fitri, terutama sekali homesick. Rindu kepada mak bapak, bau ketiak mak bapak dia. Fitri ni kadang-kadang, yalah, bila tinggal ke asrama ni, sehari kau tak jumpa, kau tak tengok muka mak bapak kau, jadi dah mulalah Fitri ni kadang-kadang dia rasa menyesal tinggal ke asrama. Tetapi disebabkan budak-budak bilik Fitri ni satu kepala dengan dia, itulah yang membuatkan Fitri ni bertambah kuat. Dia cekalkan hati dia, dia tinggal je dekat asrama. Dan dekat dalam dorm dia, dia ada dua orang kawan baik yang Zaf namakan Syafiq, bukan nama sebenar, dan juga Am. Dan sewaktu Fitri ni baru masuk ke asrama, ada seorang warden. Fitri ni dia jumpa seorang warden yang bertugas untuk menjaga dorm Fitri dan pelajar-pelajar asrama yang lain, dikenali dengan nama Cik Azim. Dan Cik Azim ni merupakan warden yang tegas.
tetapi amat membantu. Waktu awal-awal Fitri ni tinggal ke asrama, Cik Azim ni lah yang banyak membantu Fitri, yang memberikan dia satu katil. Lepas tu dia mengajarlah Fitri, dekat asrama ni kau kena pandai berdikari sikit tau. Tak ada mak bapak yang nak kejut kau tidur. Dan setiap kali masuk waktu solat saja, pelajar asrama tak dibenarkan untuk solat seorang diri ataupun solat secara sendirian. Semua diwajibkan untuk pergi ke masjid. Dan bermacam-macam lagi lah, adalah rule dia, ada peraturan. Apabila kau berada kat tempat orang, itulah yang Fitri ni kena ikut. Jadi bagi diri Fitri, dia melalui hari-hari dia seperti pelajar-pelajar yang lain. Dan selepas 2 bulan, barulah Fitri ni dia rasa kelainan sebagai pelajar yang tinggal ke asrama, terutama sekali dekat katil dia. Adalah satu hari Syafiq dan juga Am ni mengarahkan Fitri ni untuk berpindah katil. Macam yang Zaf katakan tadi, dekat dom dia orang, dia ada katil double decker. So Fitri ni ditempatkan oleh Cik Azim untuk tidur dekat katil belah bawah. Tapi lepas 2 bulan, tak tahu sebab apa, Fitri ni dihampiri oleh Syafiq dan juga Am. Mereka berdua mengatakan, "Weh Fitri, lepas ni kita orang rasa kan, kau tak payah tidur katil bawah lah. Kau pindah tidur katil atas." Fitri ni jadi pelik. Dah kenapa pula? Sepanjang dia berkenalan dengan budak-budak dom dia, termasuklah Syafiq dan juga Am ni, diorang tak ada masalah. Semua satu kepala, semua gila-gila, ngam-ngam soy. Tapi tak semena-mena, Syafiq dan Am ni seakan-akan memaksa Fitri untuk pindah katil. Dahlah katil tu diberikan oleh Cik Azim. Cik Azim yang mengarahkan Fitri untuk tidur kat katil tu. Lalu Fitri pun tanyalah Syafiq, Syafiq, dah kenapa pula lepas 2 bulan aku kena pindah tidur atas pula? Aku dah selesa tidur bawah. Lagipun kalau tidur atas, aku ni gayat sikit." Tapi Am terus mencelah. Am katakan kepada Fitri, "Weh, kau dengar je lah cakap Syafiq. Kau tak payah membantah sangat ah. Mulai malam ni, engkau biarkan katil belah bawah ni kosong. Kau ingat tak? Kau tidur belah atas." Lalu apabila dah digertak oleh Am macam tu, Fitri ni dia jadi macam tak tentu arah sikit. Bermacam-macam persoalan. Nak ditanya, kan kena marah. Umpama pepatah lah. Nak diluah, mati mak. Nak ditelan pula, mati bapak. Apa saja pilihan yang dia ada, dia kemam je lah segala persoalan yang bermain dalam kepala otak dia. So bermulalah kehidupan yang baru bagi diri Fitri. Pada asalnya dia tidur katil belah bawah. Sekarang ni dia terpaksa berpindah tidur di katil bahagian atas. Katil bawah tu dibiarkan kosong. Dan apabila dah macam tu, Fitri ni ada lagi satu persoalan. Dan persoalan ni dia tanya kepada Syafiq. Sebab Syafiq ni dia macam ketua kepada pelajar-pelajar lain sikit. Dan Syafiq ni juga gangster kat sekolah tu. Muka pula jambu, diminati oleh awet-awet yang lain. Jadi sebagai orang baru dan menghormati orang yang paling handsome, yang paling gempak kat sekolah tu, Fitri ni pun tanyalah Syafiq. "Sebenarnya Syafiq, aku tak kisah sangat bila korang suruh aku pindah katil. Yalah, walaupun aku pelik lah juga. Katil aku tu bukan ada apa masalah pun. Tapi tiba-tiba korang suruh aku tidur atas, padahal katil bawah tu kosong. Itu aku tak nak tanya. Tapi aku mula perasan, dalam banyak-banyak katil dekat dalam bilik kita, kenapa dekat tiang katil aku je ada orang ikat loceng lah? Loceng tu untuk apa sebenarnya?" Mendengar soalan yang diajukan oleh Fitri, Syafiq ni dah terdiam dah. Dia pun fikir, agaknya dia pun tak tahu nak jawab macam mana kat Fitri. Ada benda yang dia nak simpan. Lalu Syafiq pun katalah kepada Fitri, "Alah, kau tak payah heran sangat lah Fitri pasal loceng tu. Sebenarnya Cik Azim sendiri yang ikat. Kita orang pernah tanya dia, apa hal nak letak loceng ni? Tapi Cik Azim cakap, senang. Kalau kita orang ni tak bangun ke, lewat bangun, dia gunakan loceng tu je untuk kejut kita. Kau tak payah risau sangat. Tak ada apa yang pelik pun. Asrama kita ni okey." Apa yang diperkatakan oleh Syafiq tu sebenarnya tak memuaskan hati Fitri ni. Dia tahu itu cuma alasan saja. Dia tengok raut wajah Syafiq ni, dia dah tahu dah. Kau nak menipu aku ni. Okeylah, kalau kau tak nak bagi tahu aku, pelajar-pelajar lain pun tak nak bagi tahu aku, tak apa, biar aku cari sendiri jawapan dia. So bermula pada hari itu, Fitri ni mulalah mengambil tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat asrama dia. Bila ada sesuatu yang dirahsiakan oleh pelajar-pelajar lain, sepatutnya Fitri ni dia tak payah ambil kisah sangat, dia tak payah ambil pot. Tapi disebabkan dia ni nak juga mendapatkan jawapan berkenaan loceng yang diikat dekat katil double decker dia,
akhirnya dia mendapat sesuatu yang tak pernah disangka-sangka. Dan benda tu telah membuatkan Fitri ni dipindahkan ke sekolah lain. Hui, apa yang berlaku sebenarnya? Seram, Mat. Korang takkan percaya apa sebenarnya yang berkait dengan loceng yang diikat di katil Fitri. Gangguan pertama yang dialami oleh Fitri dikatakan berlaku sewaktu dia baru saja selesai. Semua pelajar baru saja selesai beriadah pada belah petang tu. Lebih kurang pukul 6 petang, semua pelajar dibenarkan pulang ke dalam dorm masing-masing untuk membersihkan diri. Sebab apabila tibanya waktu solat waktu maghrib, semua pelajar tak dibenarkan duduk dekat dalam bilik asrama diorang. Semua kena pergi ke masjid. So okeylah, Fitri ni pun lepas dah mandi-mandi apa semua, Syafiq dan Am, kawan-kawan yang lain dah bersiap pakai kain pelikat, semua menuju ke masjid untuk menunaikan solat maghrib. Selesai saja solat maghrib, untuk pelajar yang tinggal kat asrama pada belah malam tu, sebelum diorang nak menjamu selera biskut kering, lepas tu adalah teh, kopi ke apa, diorang akan pergi kelas malam ataupun senang dipanggil prep lah. Dan pada masa tu, kawan-kawan Fitri ni, Syafiq, Am, daripada masjid tu, diorang nak terus pergi ke kelas, nak study malam. Tapi Fitri ni disebabkan dia pakai kain pelikat, dia rasa tak selesa. So dia nak balik ke bilik asrama untuk tukar kain pelikat. Dia nak pakai seluar track. Jadi dia pun pulanglah ke dalam bilik seorang diri. Jam lebih kurang pukul 8 malam. Dan waktu Fitri ni tengah nak salin kain pelikat dekat dalam bilik, suasana sunyi dan sepi. Sebab semua pelajar pergi ke kelas untuk belajar malam kan. So waktu dia tengah salin, pada masa itulah Fitri terdengar bunyi derapan tapak kaki tau. Tak. Seolah-olah macam ada beberapa orang berlari-lari dekat koridor bilik asrama dia. Dan waktu Fitri melihat ke arah pintu bilik, dia ternampak salah seorang budak lelaki yang Fitri gambar ke usia dia kemungkinan lebih kurang 9 ke 10 tahun. Tengah berlari-lari macam main kejar-kejar dekat luar koridor. Tapi Fitri tak takut sebab dia fikirkan, kemungkinan ini salah seorang anak warden kot. Alah, biasalah warden kadang-kadang sebabkan family diorang tinggal dekat dalam kawasan sekolah agak. Maybe warden ni biarkan anak-anak dia main lari-lari lah. Fitri abaikan. Selesai saja dia salin seluar, belum sempat dia nak keluar daripada bilik asrama dia, tiba-tiba Fitri ni dapat terhidu satu bau. Satu bau hamis yang agak busuk. Bau hamis ni Fitri gambar kan kalau korang pergi kandang kambing kan. Lepas tu korang nampak kambing, korang ambil seekor, korang pun cium. Bau dia lebih kurang macam tu. Dia bau hamis-hamis haiwan. Dan pada masa tu Fitri yang Masa tu Fitri yang langsung tak terfikirkan pasal hantu ni, bulu roma dia dah meremang dah. Disebabkan dia rasa tak sedap hati, dia terus berlari. Dia terus berlari menuju ke kelas di mana kawan-kawan dia ada. Dan orang pertama yang dia jumpa adalah Syafiq. Dia pun ceritakan kepada Syafiq kejadian yang dia alami. Syafiq ni lepas dah dengar semua pengalaman seram yang dialami oleh Fitri tadi, Syafiq ni muka dia selamba anaconda punya. Relax je macam, okey lah. So Fitri ni jadi tak puas hati lah. Dia pun tanyalah Syafiq, Syafiq, apa yang aku kena tu, bukan benda biasa tau. Apa hal muka kau macam relax ke, macam tak ada apa je? Kau pernah kena juga Syafiq yang malas nak layan Fitri pada masa tu, dia pun cakap lah kat Fitri ni, alah, kau relax je lah. Kan aku dah bagi tahu. Kau ingat satu benda je. Kalau kau buat benda baik, pengakhiran dia mesti baik. Lagilah Fitri ni jam. Mamat ni asyik ulang benda sama je. Buat benda baik, pengakhiran baik. Apa benda? Dan waktu diorang tengah berborak agak bergaduh tu, tiba-tiba Am ni datang. So bila Am ni datang, dia tengok muka Fitri ni macam orang tak ada darah, pucat je. Am ni ketawa lah, dia gelak lah. Kau apa hal, Mat? Fitri, apa muka kau pucat? Lalu Fitri pun ceritakan lah benda yang dia dah cerita kat Syafiq, dia ceritakan dekat Am. Dan pada masa tu, reaksi Am ni cukup berbeza. Am pula tergamam. Dan tak semena-mena, Am ni terus berkata kepada Syafiq. Berkata, ayat dahsyat betul lah. Dia cakap kat Syafiq, Syafiq, aku rasa benda tu dah tahulah. Dekat dalam bilik asrama kita ada budak baru. Fitri yang mendengar perbualan di antara Am dan juga Syafiq, lagi banyak persoalan dia. Apa maksud kau ni?
benda tu dah tahu ada budak baru? Aku tak faham ah. Bagi je lah tahu. Benda apa ni, Am? Syafiq terus menghalang Am, tak payah bagi tahu Am. Kau senyap je. Dan disebabkan dah beberapa kali Fitri ni macam tak faham bahasa agaknya, Syafiq pun terus cakap kat Fitri, macam ni lah bro. Engkau nak tahu sangat kan apa yang kita orang maksud kan? Tak apa. Malam ni aku arahkan siapa yang tinggal kat dalam bilik asrama kita, semua tak payah tidur kat katil masing-masing. Kita bentang toto kat bawah, ramai-ramai tidur kat bawah. Malam ni aku akan pastikan kau akan dapat jawapan. Fitri tak rasa takut, tapi dia rasa tak sabar. Yelah, segala persoalan dia bakal terjawab pada malam tu. Dan nak dipendekkan cerita yang agak panjang ni, malam tu pun bermula. Sebaik saja pukul 12 malam, kawan-kawan Syafiq, Fitri dan juga Am ni, seramai 10 orang, semua tidur di atas lantai. Tilam-tilam katil diorang bawa turun, ramai-ramai bentang dekat tengah-tengah tu, dekat atas lantai simen tu, diorang tidur. Dan waktu tu, Syafiq ni sempat berjumpa dengan Fitri. Dan ini yang membuatkan Fitri agak tak selesa. Sebab malam tu, sebelum diorang tidur, Syafiq ni menyerahkan senaskah buku Yasin tau dekat si Fitri. Dan bukan serah je, Syafiq ni siap pesan kat Fitri, ni kau ambil buku Yasin ni, tapi kau kena dengar cakap aku ni. Selagi boleh, sebelum kau tidur kejap gang, kau try baca. Tapi bukan baca je tau, kau hafal sekali maksud dia. Bukan semua, kau hafal lebih kurang 2-3. Yang mana kau boleh, kau buat. Baru kau tidur. Fitri hanya mendengar segala arahan yang diberikan oleh Syafiq kepada dia. Walaupun dia rasa tak sedar hati, tapi disebabkan dia nak jawapan, dia ikut je lah. Dan sebelum diorang tidur, waktu Fitri ni tengah sibuk membaca surah Yasin tu, dah lah baca, dia nak kena hafal pula kan. Member pula dah lama dah tak baca Quran, tak baca Yasin apa semua. So agak sukar lah. Dan waktu dia tengah baca tu, Am ni pergi ke satu-satu tingkap, dia tutup. Dia tutup semua tingkap kat dalam bilik asrama. Tapi dia biarkan satu tingkap tak tutup. Tingkap yang Am tak tutup pada malam tu adalah tingkap yang betul-betul bersebelahan dengan katil si Fitri. Di mana katil dah berdeka tu terikatnya satu loceng. Dan apabila dah melihat Am ni, dia tak tutup satu tingkap, especially tingkap dekat katil si Fitri, Fitri dah tak boleh tahan dah. Walaupun dia tahu dia banyak soal, tapi dia kena tanya Am. So itulah yang dia buat. Dia pun tanya Am, "Weh Am, aku nak minta maaf lah. Aku tahu aku banyak tanya. Aku tahu mulut aku memang macam toge punya, asyik membebel je. Tapi aku nak tanya kau lah sebelum kita tidur ni kan. Boleh tak kau bagi tahu aku? Aku perasan kau tutup semua tingkap. Tapi kenapa kau biarkan satu tingkap ni terbuka Waktu tu Am tak cerita banyak. Dia cakap dekat Fitri, "Macam ni lah bro. Apa yang aku boleh bagi tahu kau, katalah kan kau terdengar apa-apa, kau ternampak apa-apa, kau tidur je lah. Kalau kau tak boleh tidur pun, kau pejam je mata kau. Kau jangan banyak soal sangat. Kau akan dapat jawapan dia sendiri. Dah lah, aku nak tidur lah." So Am ni lepas cakap macam tu, bam, dia pun tidur. So tinggallah Fitri seorang diri yang tengah cuba menghafal seberapa banyak surah Yasin pada masa tu. So lepas dah hafal beberapa surah Yasin, dia pun tutup dan Fitri pun tidur bersama kawan-kawan yang lain. Uish. Bunyi apa? Bunyi apa? Sewaktu Fitri terjaga daripada tidur, jam telah menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana sunyi dan sepi. Kawan-kawan Fitri yang lain termasuklah Am dan juga Syafiq sedang lena di buai mimpi. Ditemani dengan cahaya bulan, Fitri yang terdengar seakan-akan bunyi loceng yang mengganggu tidur dia,
mula mencari daripada mana datangnya bunyi itu. Disebabkan dia tengah mamai kan. Cari punya cari yang membuatkan Fitri ni tergamam dan terkejut disebabkan dia ternampak loceng yang terikat dekat katil dia sekarang ni tengah bergetar. Dalam keadaan percaya dan tak percaya, Fitri menyaksikan sendiri dengan kedua biji mata dia, loceng yang terikat dekat katil dan merdeka bergetar dengan kuat. Dan waktu tu, kawan-kawan dia lain sedang lena di buai mimpi tau. Fitri disebabkan dia takut, dia cuba sedapkan hati dia. Oh, kemungkinan angin daripada luar kot. Baru lepas hujan, malam tu pula sejuk, angin bertiup, memanglah loceng tu bergetar. Tak ada apalah, aku tidurlah balik. Waktu Fitri ni nak sambung tidur, dia terpandang di salah satu penjuru dekat dalam bilik. Fitri cukup yakin dia ternampak ada kelibat seekor beruk ataupun monyet dengan mata berwarna merah sedang memerhatikan Fitri, dan lengan monyet ni teramat panjang sehingga kan monyet ni boleh angkat kedua-dua tangan dia dan bergayut dekat bumbung tau. Monyet ni duduk bercangkung kat bawah, tangan sampai bumbung, tengah bergayut. Loceng yang terikat kat katil Fitri masih berbunyi lagi. Dan monyet ni boleh macam menari, korang tahu tak? Astaghfirullahalazim. Betul ke tak betul apa yang aku nampak sekarang ni? Ini ke apa yang dimaksudkan oleh Syafiq dan juga Am? Jawapan yang aku cari. Fitri tak renung lama. Dia terus teringat nasihat Am, kalau kau nampak benda yang menakutkan kau, kau terus tidur. Kau tutup je mata. Itulah apa yang Fitri buat. Lepas dia dah nampak beruk tu, dia terus baring, dia tutup mata dia, mulut terkumat kamit ni, baca segala surah yang dia tahu, sampailah dia tertidur. Dan keesokan harinya, Fitri ni didapati dalam keadaan yang teramat lemah. Fitri demam panas selama 2 hari. Dan selama 2 hari ni jugalah Syafiq dan Am menjaga Fitri ni. Dan waktu menjaga Fitri, Fitri ni sempatlah tanya kepada Am dan juga Syafiq, apa yang jadi sebenarnya? Apa yang aku nampak? Tolonglah bagi tahu aku. Tetapi Syafiq dan juga Am masih mendiamkan diri. Dan Am ada bertanyakan satu soalan kepada Fitri. Apa yang kau alami tu, apa aku boleh bagi tahu kau? Semua pelajar-pelajar dah pernah nampak, dah pernah rasa dah keseraman yang kau rasa. Macam ni lah Fitri, aku nak tanya ni sebagai kawan kau. Waktu kau masuk tinggal kat asrama ni, engkau ada bawa benda-benda yang kau tak patut bawa tak? Fitri tak faham. Apa yang kau cakap ni Am? Engkau tak payahlah nak berdolak dalik lagi. Kau bukan M. Nasir tau, nak double meaning. Aku dah demam benda ni. Engkau jujur je lah. Bagi tahu aku apa maksud kau. Benda yang bukan-bukan apa semua. Am pun cakap, senang macam ni lah. Engkau ni benar sangat kan. Engkau ada tak bawa saka ke ataupun pendamping kau ke daripada keturunan keluarga kau? Fitri tergamam. Uish, apa benda yang Mamat ni merepek ni? Fitri pun fikir punya fikir. Lalu dia pun bagi tahu Am dan juga Syafiq. Sepanjang aku tinggal dengan keluarga aku mana pernah membela saka ke ataupun ada pendamping. Keluarga aku tak buat amalan-amalan syirik ni. Cuma nenek aku pernah kasih aku satu jarum. Tapi nenek aku cakap jarum ni jarum biasa je. Aku tak rasa jarum ni ada apa-apa benda yang tak elok. Dan waktu Fitri keluarkan jarum tu daripada satu bekas, bila dia hulurkan kepada Am, sebaik saja Am pegang, Am terus pandang Syafiq. Dan Am katakan kepada Syafiq, "Weh Syafiq, aku rasa benda tu dia tak sukalah jarum ni." "Weh Fitri, senang cerita macam ni lah. Kau simpan balik jarum ni. Aku tak nak tahu apa yang ada kat jarum tu. Kau cerita kat bapak kau lah apa yang jadi. Aku rasa bapak kau mesti tahu apa nak buat." So Fitri pun mendengarlah nasihat kawan baik dia. Lepas dia dah sihat, dia pun bagi tahu bapak dia apa yang dia alami. Lepas Fitri ni dah bagi tahu bapak dia apa semua, bapak dia pun tak cerita banyak. "Sekarang ni kau tak payah risau lah Fitri. Tak apa,
hujung minggu ni ayah datang ke asrama kau, ayah akan pergi menghadap warden kau. Ayah nak tahu apa sebenarnya yang berlaku, macam mana anak ayah boleh terkena gangguan ni. Nak dijadikan cerita, sewaktu Fitri bagi tahu ayah dia, hari tu hari Isnin, ayah ada plan nak datang hari Sabtu, hujung minggu lah, masa melawat kan. Tapi belum sempat ayah Fitri ni datang nak pergi berjumpa dengan warden, berjumpa dengan Cik Azim ni, hari Selasa tu, lepas je habis kelas, tiba-tiba Cik Azim ni memanggil Fitri ke dalam bilik dia tau. Panggil Fitri, Fitri tak tahu sebab apa. Dia pun pergilah berjumpa dengan warden dia. Waktu tengah duduk tu, warden dia tak cerita banyak. Cik Azim ni bagi tahu Fitri, saya jumpa awak ni satu sebab je. Sekarang ni saya ada dua pilihan untuk awak. Sama ada awak keluar, awak tinggal je kat rumah awak tetap payah duduk asrama. Kalau awak tak nak, saya nasihatkan awak pergi cari sekolah lain. Dengan perasaan tak puas hati, Fitri ni pun cakap lah dekat Cik Azim. Cik Azim, apa benda ni? Apa salah saya? Kalau Cik Azim tak benarkan saya tinggal kat asrama, kalau saya dibuang pun, bagilah tahu salah saya apa. Mana boleh Cik Azim buat macam ni? Saya sepanjang tinggal kat asrama, saya tak pernah bawa masalah tau. Tapi Cik Azim tetap berkeras. Saya tak nak dengar apa alasan awak. Ini je pilihan yang awak ada. Awak bagi tahu keluarga awak. Lepas tu kalau awak dah dapat jawapan, awak datang berjumpa saya. Dan akhirnya Fitri pun lepas dah berbincang dengan keluarga dia, bapak dia pun malas dah nak cerita banyak. Pada masa tu pun bapak Fitri ni dah boleh tahu dah ada sesuatu yang tak kena dengan warden kau ni. Ada sesuatu yang tak kena dekat asrama kau. Tak payah cerita banyak lah. Daripada benda ni memudaratkan kau, tak apa, pindah je sekolah lain. Fitri pun dengan berat hati sebab dia dah cukup rapat dengan Syafiq dan juga Am. Tapi nak buat macam mana, dia pun pindahlah ke sekolah lain. Dan jawapan akhirnya Fitri ni dapat selepas beberapa bulan. Bila dia duduk lepak dengan Syafiq dan juga Am, apabila cuti sekolah, dia orang lepak kat satu kedai mamak. Fitri ni masih teringat lagi kejadian yang berlaku kat asrama dia. Dia pun cubalah tanya Syafiq dan juga Am. Cerita lah kalau korang nak kan. Aku pun dah tak satu sekolah dengan korang. Tak ada apa lah yang korang nak suruh daripada aku. Apa kes sebenarnya? Waktu tu Syafiq sendiri yang membuka segala-galanya kepada Fitri. Selama kau tinggal kat asrama tu, bagi pihak aku nak minta maaf lah dekat kau Fitri. Bukan kita orang nak saja suruh daripada kau, tapi kita orang tak boleh buka mulut waktu kita orang duduk kat asrama tu. Ada benda yang tahu kalau kita orang cerita dekat kau, benda ni akan marah. Fitri terus mencelah. Benda yang kau maksudkan ni, beruk yang aku nampak ke? Lalu Syafiq pun ceritalah lagi dekat Fitri. Kalau kau nak tahu Fitri, beruk yang kau nampak pada malam tu, itu sebenarnya belaan Cik Azim, warden sekolah kita tu. Dia tak kasih kita orang buka mulut. Katanya menurut pelajar-pelajar lain, Cik Azim membela benda tu. Kononnya nak menjagalah daripada pelajar-pelajar ni buat hal. Kalau ada pelajar yang bawa pendamping juga ke, bawa benda-benda tak elok macam minyak pengasih apa semua, beruk ni akan larang benda tu daripada berlaku. Itu apa yang aku dengar lah. Dan kalau kau nak tahu lagi, loceng tu adalah pengikat kepada beruk tu. Sebab tu lah kita orang tak boleh buka mulut. Sebab pernah kita orang nak panggil ustaz, kita orang baru niat je, beruk ni seakan-akan tahu tau apa yang kita orang niat. Maybe beruk ni dah pandai agaknya, tak tahulah Cik Azim tu kasih dia pengeras apa. Baru kita orang niat nak halau beruk ni keluar, malam tu kita orang kena lagi teruk daripada kau. Beruk ni datang duduk dekat atas dada kita orang. Kita orang tak boleh bernafas. Lepas tu kita orang nampak jelmaan lembaga yang menakutkan. Apabila kita orang ada niat nak halau beruk ni, dia akan menjelmakan diri dia. Sebab itulah sepanjang kat sekolah, kau tanya kita orang soalan bermacam-macam, kita orang tak berani nak jawab. Barulah Fitri faham kenapa Syafiq dan juga Am ni tak pernah jawab sepatah pun soalan dia. Rupa-rupanya kawan dia nak menjaga si Fitri ni. Takutlah kalau diorang bagi tahu apa-apa, terjadi sesuatu yang memudaratkan Fitri, diorang akan rasa lagi bersalah. Sehingga ke hari ini Fitri masih tak dapat jawapan yang sebenar daripada Cik Azim. Beberapa kali dia pernah terserempak dengan Cik Azim, tetapi Fitri ni tak beranilah nak tanya. Dan katakan betul apa yang dikatakan oleh kawan dia si Syafiq. Astaghfirullahalazim.
macam mana seorang warden yang mempunyai niat yang baik, dia nak menghalang daripada perkara-perkara yang buruk masuk ke dalam asrama. Tapi apa yang Cik Azim ni tak sedar, engkau nak menghalang dengan cara engkau membela beruk, engkau membela pendamping. Benda tu pun salah lah. Kena ingat, dalam agama kita, niat tak menghalalkan cara. Walaupun kau ada niat yang baik, tapi bila kau minta tolong dengan jin dan syaitan, tanpa kau sedar, kau dah masuk dalam perangkap. Jin dan syaitan ni sorak gembira apabila dia berjaya menyesatkan kaum manusia daripada landasan yang sebenar. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Short and simple. Dan lagi sekali Zam nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Korban, Hari Raya Haji kepada seluruh umat yang beragama Islam. Dan ingat, yang mana baru pulang ke kampung, ingatlah memandu berhati-hati, biar lambat asalkan selamat. Dan Zaf nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan semua geng puaka. Korang berhiburlah bersama ahli keluarga yang lain. Dan lagi satu Zaf nak pesan, daging korban tu hulur-hulur lah kepada orang yang lebih memerlukan. InsyaAllah dia menjadi pahala dan juga amalan kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright guys, itu saja kisah untuk malam ni. Have fun, stay safe, stay healthy. Kita jumpa lagi dalam malam burger yang akan datang. Bye bye guys.